Pecahan puluhan. Kat sini kita ada contoh. Contoh sini 18/100. 18/100 ni maksudnya, kat sini lah maksud dia. Per 100 ni maksudnya kat sini. Per 100. Jadi 18 ni pengangka, yang bawah ni penyebut lah. 100 ni. Jadi maksud 18/100 ni, kita ada 100 biji guli dan 18 guli warna merah. Jadi kita akan sebut 18/100 guli warna merah. Macam tu lah. Jadi untuk tukarkan dia daripada pecahan per 100 kepada perpuluhan, kepada perpuluhan macam ni. Contoh kat atas 18/100, kalau tukar jadi perpuluhan, dia akan jadi 0.18. Maksudnya, hujung ni kita ada titik satu tapi tak nampak. Jadi kita buat 1, 2. Okey, so titik kat sini. Jadi bila titik kat sini, kita akan letak 0 satu kat sini. Jadi kita akan dapat nombor 0.18. Sebab apa 2 kali lompat? Sebab kita ada 2 biji kosong kat sini. Jadi kita akan lompat 2 kali lah. 1, 2. Lompat daripada kanan ke kiri. Sebab apa? Sebab contoh kat sini kita ada 60/100. 60 ni maksudnya hujung ni ada titik. 60, hujung ni ada titik. Jadi kita lompat 2 kali. 1 kali, 2 kali. Jadi titik tu letak sebelah 6 kat situ. Jadi sebelah titik kita letak 0. Jadi kita akan dapat 0.60. 0.60 ataupun biasanya kosong kat belakang ni tak ada pun. Jadi kita akan dapat nombor 0.6 sahaja. Itu contoh 60/100. Kalau kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.6. Contoh lain, kalau kita buat 15/100. Yang ni kalau kita tukarkan kepada perpuluhan, kita akan dapat 1, 2. Titik kat situ, kosong kat sini. Jadi kita akan dapat 0.15. Sini. 0.15. Okey. Yang tu contoh nak tukarkan pecahan per 100 kepada perpuluhan. Contoh lain lah. Contoh lain kalau kita ada 10/100. Contoh 10/100, 10/100 lah. Okey. 10/100 ni kita akan lompat 2 kali lah. 1 kali, 2 kali. Jadi perpuluhan kat sini kita pun akan letak 0 satu kat sini. Jadi kalau pecahan 10/100 ditukarkan kepada bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.1. Yang ni untuk jawapan soalan 10/100. 18/100 juga dia bawa maksud 18/100 dia bawa maksud 18 bahagi dengan 100. Ni kadang maksud dia juga. Jadi kalau macam 18 bahagi 100, kalau kita buat macam biasa 18 bahagi dengan 100, okey. 18 tak boleh nak bahagi 100 sebab 18 ni kecil.
100 ni besar. Jadi kita letak perpuluhan 1 kat atas ni. Lepas tu kita letak kosong kat satu kat sini. Jadi 8 kita turun kat sini, 1 pun kita turun kat sini. Jadi kita akan dapat nombor baru 180 bahagi 100. Jadi 180 bahagi 100 kita akan dapat 1 darab dengan 100 sama dengan 100. Tolak kat sini 180 tolak 100 baki 80. Lepas tu kita tambah lagi kosong 1 kat sini. Jadi 800 bagi 100 berapa? 8. 8 darab 100 sama dengan 800. Jadi sini habislah. 800 tolak 800 habislah. Jadi kat sini ada perpuluhan 1. Jadi sebelah perpuluhan yang kecil ni kita letak kosong kat sini. Jadi sama dengan 0.18. Jadi jawapan dia tetaplah sama. Jadi 0.18, yang ni pun 0.18. Itu maksud dia, 18/100. Kalau kita tukar dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.18. Yang ni dalam bentuk pecahan, yang ni dalam bentuk perpuluhan. Nilai dia sama je. Okey, yang tu untuk peratus dan perpuluhan. Ini soalan kuis. Soalan yang pertama, kita ada tukar kepada perpuluhan. 7/100, 80/100, 99/100. Jadi, soalan ni minta nombor pecahan ni ditukar kepada perpuluhan. Soalan yang kedua, tukar kepada pecahan per 100. 0.35, 0.13, 0.24. Jadi 3 nombor perpuluhan ni tukar kepada pecahan per 100. Nanti bagi jawapan dekat komen je. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.